Alright guys, kita ada back mirror. Yang ni dia ada kamera depan belakang guys Ni dia Japannya. So kamera belakang, kamera depan dia kat sini. Okey, ni boleh tarik boleh masuk ke dalam, boleh tarik keluar. So dia akan lekatkan dekat mirror original lah. Dia ada pakai getah ni. Okey. So ni kamera belakang, kamera depan dekat sini. Alright, dia ada GPS. Ni Komaku Japan. Okay, ni kamera belakang. Kamera dia memang clear guys. Kamera dia boleh kata clear juga Dia okay, ni kamera belakang dia. Full HD lah. Okay, ni kamera depan dia Kamera depan dia kita boleh adjust lah. Alright, kita boleh adjust. Tengok dia punya function. Sebelah sini dia ada line ada untuk kereta kita lalu kilometer. Dia sebab dia ada GPS. Yang ni ada bahasa English guys, tapi bila korang matikan enjin dia akan back to Japannya. Okey. Okey, ni Jadi banyak bahasa lah. Okay, ni untuk bahasa English. Kalau korang dah setting semua, dah siap setting. Okay, video resolution dia. Oh. Okay. Right guys. So okay. So kalau kita dah setting English sekarang, tapi kalau kita matikan enjin, dia on enjin balik, dia akan back to Japan lah. Okay, kalau nak tengok belakangnya, just swipe dia. Okay. So ni ada matahari, so tak boleh nampak sangat dia punya clear dia. Okay. Right. Kalau korang tak nak pakai, just boleh tekan macam ni lah. Dia akan keluar sebiji kereta kat sini, akan dijam. Ataupun kalau korang tak nak pakai terus, korang boleh tutup lah. Skrin dia gelap sikit Ni skrin apa ni, pantul cahaya punya lah. Skrin tak silau punya lah. Kalau ada kereta belakang beam lampu ke, dia tak silau. So, kalau nak on balik, just tekan ni je lah. Okay. Right guys. So wire dia memang panjang. Wire untuk kamera belakang pun memang panjang lah. Okay, sana ada GPS dia. GPS. Okay. Plug and play tempat rokok je pakai cigarette punya tempat rokok. Right. Mana berminat boleh roger guys.